Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada saudara-saudara saya di mana saja berada. Ini adalah monyet. Monyet ya nak. Jadi monyet ini agak terlampau banyak di kawasan saya, merosak semua tanaman, malahan dia masuk rumah. Jadi disebabkan saya baru saja membaja pokok durian saya dengan satu produk itu eco farming seru lilis. Alhamdulillah bunga cukup lebat. Jadi kalau monyet ni tak diatasi, tak ada guna juga rasanya. Jadi habis bunga-bunga dia akan jatuhkan, apalagi berbuah nanti ya. Dan monyet dia agak melampau, dia makan seluruh tanaman yang ada ya. Baik halia, kunyit, cili dipatahkannya. Apalagi pokok cempedak atau pokok nangka. Nih pokok nangka ni, walaupun saya dah balut, tapi dijatuhkan dengan guni dia sekali. Dan ini ada buah yang baru saja dia tebuk ni. Nampak, baru saja dia tebuk. Untuk itu saya kena buat satu cara lah untuk mengatasinya, iaitu dengan menangkap monyet-monyet ni. Saya buat satu perangkap mudah-mudahan ada hasil. Nanti saya tunjukkan mungkin setelah siap nanti ataupun di postingan saya akan datang. Dan ada tanaman serai saya. Serai ini cukup subur, tapi kalau saya bersihkan serai ni, habis rumput serai itu dimakan. Macam juga dengan kunyit-kunyit ni. Ni ada kunyit habis makannya dah berterabu. Itulah keadaan di kebun saya sekarang ni. Okey, ni di tempat saya ni saya ada beberapa pokok rambutan durian. Jadi ni ada 2 lot. Jadi yang satu lot ni saya dah baja dengan baja eco farming serilis pada 2 bulan yang lepas. Dan pokok yang bagian tengah ni dah saya baja 2 kali. Bunga dia memang tak berhenti, memang cukup lebat. Malahan boleh dikatakan, kata orang, berbuah di luar musim. Baru gugur 2 minggu yang lepas kalau tak silap. Dia masih ada pangkal ataupun tampuk masih ada tu. Nanti saya cuba tunjuk. Dan beberapa pokok yang lain tu baru saya baja sekali baja saja, tapi bunga cukup lumayan yang dikeluarkannya. Apalagi yang dah dibaja 2 kali. Dan untuk kebun yang sebelah sana, yang itu memang saya tak baja, memang tak ada bunga pun sampai sekarang. Tempoh hari ada bunga, jadi nampaknya belum mengeluarkan bunga ya. Nanti kalau ada masa saya baja juga, sebab dah ada bukti untuk kebun yang ini. Okey, baik, kita cuba tengok lebih dekat. Ni tengok rambutan ni meranting. Ini baru saja berbuah tapi tak merasa langsung hasil dia. Itulah disebabkan hama kera ya tak, hama monyet. Ni durian yang saya dah baja, terutama durian ni. Jadi boleh kita tengok hasil daripada produk tersebut memang cukup lumayan. Tempoh hari saya tanam dekat bawah ni, dekat pangkal pokok ni. Dah 2 kali baja. Sebab pertama sebelah sini, kemudian di sebelah sini. Dan bunga yang keluar pada bahagian batang. Okey, saya tarik yang agak dekat. Okey, ini bunga yang keluar pada bahagian batang. Cukup lebat. Cukup lebat bunga yang keluar bahagian batang. Dan ni terus bahagian ke ujung. Jadi bunga dia cukup lebat. Bunga dia. Kalau di bahagian ujung, saya agak kurang yakin untuk dahan yang menampung buah kalau mengeluarkan bunga secara mengeluarkan buah nanti ini mungkin terpaksa disapot. Tapi kalau untuk bahagian batang ataupun bahagian dahan yang agak besar, mungkin boleh lah. Kalau saya ambil di bahagian batang, bahagian atasnya agak kurang nampak lah.
Jadi yang ambil siandan dan yang terdekat sajalah. Okey, ini saya cuba tarik nih kalau boleh ya. Ini bunga bahagian batang cukup lumayan. Okey, ni semua yang saya baja ni satu pokok, kecuali pokok yang paling ujung. Pokok yang ujung tu memang saya tak baja, tapi ada mengeluarkan bunga sikit. Mungkin ada urat yang sampai ke pokok yang saya baja, dan ini secara keseluruhan mengeluarkan bunga dengan yang begitu lebat Ni pokok durian ni. Untuk saya rekam secara keseluruhan mungkin belum bisa sebab bunga baru keluar. Dan ada pokok yang saya tak baja pada kebun sebelah ni. Ini memang saya tak baja, ada lebih kurang dalam 10 ke 12 pokok saya tak baja. Buat masa sekarang lah. Tak tahu kalau nanti mungkin dia akan mengeluarkan bunga, saya tak pasti. Tapi biasanya kalau dia dah keluar bunga, dah ada keluar bunga sekarang. Kalau ada pun mungkin tak lebat kalau macam ni ceritanya. Jadi ni ada beberapa pokok saya tak baja. Tak sama dengan yang sebelah sini. Ni kan ada pagar, jadi ada 2 lot Yang satu lot ni memang saya dah baja secara keseluruhan. Ada yang 2 kali baja, ada yang 1 kali. Jadi memang menghasilkan bunga yang lebat. Dan untuk lot yang sebelah ni saya tak baja. Memang tak ada. Kalau kita perhatikan batang ni, kalau ada pun tak ada bentuk-bentuk keluar bunga nak. Untuk masa sekarang memang tak ada pun. Mudah-mudahan nanti ada juga lah keluar bunga, takkan tak ada kot. Bagilah hasil sikit lah, dah penat dah berawat itulah keadaan pokok yang saya tak baja dengan eco farming secara rilis. Jadi untuk yang saya baja memang bunga cukup lebat. Itu sangat meyakinkan lah. Mudah-mudahan produk daripada PT Best ni semakin maju dan bisa dikembangkan lah nanti. Okey, baik, ni pokok ni saya baja 1 kali baja, dan cuba kita tengok pokok ni agak rimbun sikit ni. Pokok ni agak besar batang dia, rimbun. Subur, alhamdulillah. Saya pernah baja 2 bulan lepas pokok ni. Cukup lembut ni. Inilah bunga dia yang di bahagian batang, bahagian dahan Bahagian batang pun ada tu, cuma agak jauh, tak dapat nak tarik. Ini bahagian dahan. Cukup lebat. Nah, kalau menjadi buah lah keseluruhannya ni, walau-walau mungkin boleh menampung beban yang akan ditampungnya. Kalau tidak, terpaksa saya tongkat lah. Itulah keadaan pokok durian yang saya baja dengan eco farming rilis. Ya, mungkin saudara-saudara saya banyak yang tak yakin ya, maklumlah produk baru bagi untuk Semenanjung di Malaysia. Jadi banyak saudara saya yang tak yakin. Tapi tak apa, nanti akan kita cuba untuk meyakinkan saudara-saudara kita ni supaya menggunakan produk eco farming ni. Kita cuma nak membantu saudara-saudara pekebun mendapat hasil yang memuaskan, yang mencapai target ataupun yang lumayan sebetulnya. Okeylah dulu. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.